Hai, selamat sejahtera kepada doktor. Nama saya Lim Jun Hong dan saya daripada DNK Kosong. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor keberkesanan dan juga halangan dalam kaunseling kelompok. Seperti yang kita tahu, kaunseling kelompok terdiri daripada seorang kaunselor dan juga 3 hingga 12 orang murid ataupun klien. Jadi, kita tengok dulu tentang pengenalan tentang kaunseling kelompok. Okey, apakah yang kita boleh tahu tentang kaunseling kelompok? Kita boleh takrifkan kaunseling kelompok sebagai satu proses intervensi yang dijalankan dalam kumpulan yang kecil dan juga dikendalikan oleh seorang kaunselor yang terlatih. Jadi, dalam proses ini, ahli kelompok juga diberikan peluang setiap orang untuk berkongsi tentang pengalaman mereka, perasaan dan juga pandangan mereka dalam suasana yang selamat dan juga tidak menghakimi. Kaunseling kelompok ini juga menekankan intervensi antara ahli dengan ahli serta juga hubungan kelompok yang berlaku semasa sesi dijalankan. Melalui interaksi ini, semua ahli dapat menjalankan dan juga belajar daripada pengalaman orang lain, menerima hubungan sosial dan juga meningkatkan kesedaran mereka tentang kaunseling ini dan juga masalah yang mereka hadapi. Secara umumnya, kaunseling kelompok ini bukan sahaja membantu individu memahami mereka sendiri dan juga membantu membina kemahiran sosial mereka dan emosi yang sangat penting dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, kita akan tengok tentang kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membina hubungan sosial dalam kalangan ahli melalui perkongsian pengalaman yang sama. Proses ini membantu untuk meningkatkan kesedaran diri apabila ahli-ahli ini lebih memahami perasaan, pemikiran dan tingkah laku mereka sendiri. Selain itu, semua ahli juga berpeluang untuk melihat sesuatu isu daripada perspektif yang berbeza kerana semua ahli-ahli memberikan pandangan sendiri ketika kaunseling kelompok dijalankan. Interaksi ini secara langsung dapat mengembangkan kemahiran interpersonal seperti komunikasi, empati dan juga kerjasama. Di samping itu, kaunseling kelompok ini juga menggalakkan perubahan tingkah laku secara positif kerana ahli mendapat dorongan yang sokongan berterusan daripada persekitaran kelompok dan juga ahli-ahli kelompok. Kemudian, kita akan lihat tentang faktor yang mempengaruhi keberkesanan kaunseling kelompok ini. Terdapat 8 faktor yang akan dibincangkan dalam video ini, iaitu kondusif, terapeutik, kemahiran pemudah cara, pendedahan kendiri, ketulenan, kemahiran personal dan pelibatan dan juga keterbukaan. Okey, sekarang kita lihat tentang kondusif. Faktor pertama adalah persekitarannya haruslah kondusif kerana persekitaran yang kondusif ini merujuk kepada suasana yang selamat, selesa dan bebas daripada gangguan. Ini termasuklah susunan tempat duduk yang sesuai, ruang yang tenang serta suasana yang tidak menghakimi. Apabila ahli kelompok merasakan dirinya selamat dan diterima, mereka akan menjadi lebih berani untuk berkongsi perasaan dan juga pengalaman mereka. Sebagai contoh, seorang pelajar mungkin lebih terbuka untuk berkongsi masalah keluarga jika dia yakin bahawa ahli lain tidak akan mengejek ataupun mengkritiknya. Oleh itu, persekitaran yang sesuai ataupun kondusif merupakan asas yang paling penting dalam memastikan keberkesanan kaunseling kelompok ini. Seterusnya ialah elemen yang terapeutik. Elemen terapeutik ini bermaksud sokongan emosi dan juga perkongsian pengalaman yang berlaku dalam kelompok. Salah satu konsep penting ialah universality, iaitu apabila ahli ini menyedari bahawa mereka tidak berseorangan dalam menghadapi masalah. Perasaan ini dapat memberikan kelegaan emosi dan juga membantu mengurangkan tekanan yang dialami olehnya. Sebagai contoh, apabila seorang ahli berkongsi masalah dan mendapati ahli lain
juga pernah mengalami situasi yang sama, ia akan memberi rasa difahami dan juga disokong. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan kesan penyembuhan ataupun terapeutik daripada ahli kelompok. Faktor yang seterusnya ialah kemahiran pemudah cara. Seorang kaunselor perlulah mempunyai kemahiran seperti mendengar secara aktif, menunjukkan empati serta menggunakan teknik refleksi secara berkesan. Selain itu, kaunselor juga perlu bijak dalam mengawal suasana kelompok supaya semua ahli dapat terlibat secara seimbang dan juga tidak didominasi oleh seseorang ahli sahaja. Sebagai contoh, jika terdapat ahli yang terlalu dominan, kaunselor perlulah mengawal situasi supaya ahli lain juga berpeluang untuk bercakap. Sekiranya kaunselor ini tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi, sesi kaunseling boleh menjadi tidak terarah dan juga kurang berkesan. Oleh itu, kemahiran facilitator merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan kejayaan kaunseling kelompok. Kemudian, kita akan lihat faktor pendedahan kendiri dalam kaunseling kelompok. Pendedahan kendiri merujuk kepada kesediaan ahli untuk berkongsi pengalaman, perasaan dan pemikiran mereka secara terbuka dalam kelompok. Faktor ini sangat penting kerana ia membantu membina kepercayaan antara ahli serta mewujudkan hubungan yang lebih rapat dan bermakna. Apabila seorang ahli mula berkongsi secara terbuka, ia akan memberi dorongan kepada ahli lain untuk turut berkongsi pengalaman mereka. Sebagai contoh, apabila seorang pelajar ini berani berkongsi tentang masalah tekanan akademiknya, ahli lain juga mungkin akan sedar bahawa mereka juga pernah mengalami masalah atau sedang mengalami perkara yang sama. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan rasa terasing dan juga meningkatkan sokongan dalam kelompok. Namun begitu, pendedahan kendiri hanya akan berlaku jika ahli merasa selamat dan tidak dihakimi. Jika persekitarannya tidak kondusif, ahli mungkin akan memilih untuk mendiamkan diri. Oleh itu, pendedahan kendiri merupakan elemen yang penting dalam menyumbang kepada keberkesanan kaunseling kelompok kerana ia menggalakkan interaksi yang lebih mendalam dan juga bermakna. Kemudian adalah faktor ketulenan. Ketulenan ini merujuk kepada keikhlasan dan juga kejujuran dalam interaksi antara ahli kelompok serta ahli dengan kaunseling. Dalam kaunseling kelompok, interaksi ataupun ketulenan ini sangat penting kerana ia membantu mewujudkan hubungan yang sangat autentik dan saling mempercayai. Apabila ahli ini bersikap jujur dan tidak berpura-pura, mereka lebih mudah untuk membuka diri mereka dan juga berkongsi pengalaman yang sebenar antara satu sama lain. Sebagai contoh, jika seorang ahli berpura-pura atau menyembunyikan perasaan sebenarnya, proses kaunseling mungkin tidak mencapai balabannya kerana isu yang sebenar tidak dibincangkan. Sebaliknya, apabila ketulenan ini wujud, ia akan menggalakkan ahli lain untuk turut bersikap jujur sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam kaunseling kelompok. Selain daripada faktor di atas, kemahiran personal juga merupakan faktor yang penting dalam kaunseling kelompok. Ini termasuklah kesedaran kendiri, iaitu keupayaan individu memahami emosi dan tingkah laku sendiri serta kawalan emosi dalam situasi tertentu. Selain itu, kemahiran komunikasi yang berkesan ini juga penting untuk memastikan interaksi berjalan dengan lancar. Contohnya, ahli yang mampu mengawal emosi sendiri dan berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain akan lebih mudah berinteraksi dan bekerja sama dengan ahli-ahli yang lain. Oleh itu, kemahiran personal ini membantu meningkatkan kualiti interaksi dalam kaunseling kelompok. Okey, kemudian kita akan lihat tentang penglibatan, iaitu
Penglibatan ini merujuk kepada tahap penyertaan ahli dalam sesi, sama ada mereka aktif ataupun pasif. Penglibatan yang aktif ini sangat penting kerana ia memastikan setiap ahli mengambil langkah ataupun bahagian mereka sendiri dalam perbincangan dan juga memberikan maklum balas. Apabila ahli terlibat secara aktif, mereka dapat menyumbang idea serta membantu ahli lain melalui perkongsian pandangan dan juga sokongan. Ini akan menjadikan sesi kaunseling lebih dinamik dan lebih bermakna. Sebaliknya, jika ahli ini hanya berdiam diri ataupun tidak memberikan respons secara baik, proses kaunseling akan menjadi kurang efektif dan kurang menampakkan hasil. Sebab itu, penglibatan aktif ini juga merupakan faktor yang penting dalam memastikan keberkesanan kaunseling kelompok. Kita akan lihat juga tentang faktor keterbukaan ini. Keterbukaan, apakah maksudnya? Keterbukaan bermaksud kesediaan seseorang ahli ini untuk menerima pandangan, maklum balas dan juga idea daripada ahli lain tanpa bersikap tidak menerima ataupun defensif. Dalam kaunseling kelompok ini, keterbukaan adalah sangat penting kerana ia membolehkan ahli kelompok melihat sesuatu isu daripada perspektif yang berbeza ataupun orang lain. Ini dapat membantu mereka memahami diri sendiri dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, apabila seseorang ahli menerima pandangan orang lain dengan terbuka, mereka akan lebih mudah untuk berubah, sedar tentang kekurangan diri sendiri dan juga berazam untuk memperbaiki diri mereka. Tetapi, jika ahli ini tidak menerima ataupun bersikap defensif, mereka menolak pandangan orang lain ataupun ahli yang lain, proses kaunseling akan menjadi terbatas dan matlamat tidak akan dicapai. Oleh itu, keterbukaan juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan keberkesanan kaunseling kelompok ini. Jika kita tengok tentang faktor keberkesanan, sudah tentunya ada halangannya. Jadi, dalam setiap sesi kaunseling kelompok ini, mestilah akan wujud ancaman yang tersembunyi yang boleh menggagalkan ataupun menjejaskan keberkesanan sesi kelompok ini. Jika ia tidak diuruskan dengan segera, maka keberkesanan akan menurun ataupun tidak dicapai. Jadi, di sini terdapat 4 jenis halangan yang akan kita lihat pada hari ini. Kaunselor mesti sentiasa bersedia untuk menangani masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam sesi kaunseling ini. Yang pertama adalah kehalangan dalam fizikal. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan halangan fizikal? Halangan fizikal ini dimaksudkan dengan ruang yang tidak selesa, bunyi yang bising, serta susunan tempat duduk yang kurang sesuai. Keadaan ini boleh mengganggu fokus ahli dan menyebabkan mereka tidak selesa untuk terlibat dalam sesi. Contohnya, jika sesi kaunseling kelompok dijalankan di tempat yang bising seperti tepi jalan ataupun sebelah pasar, ahli ini mungkin sangat sukar untuk memberikan perhatian dan juga kurang berminat untuk berkongsi. Kita boleh bayangkan, apabila sesi ini dijalankan dalam suasana yang bising, fokus semua ahli akan terjejas dan mereka akan fikir tentang perkara lain. Oleh itu, sesi ini ataupun bahasa yang mereka berkongsi ini akan menjadi kurang efektif. Mereka mungkin akan kurang bercakap, mereka mungkin akan hilang fokus dan mereka mungkin akan menjadi pasif. Faktor yang kedua kita tengok adalah halangan psikologikal, iaitu halangan yang paling ketara dalam kaunseling kelompok. Ini boleh termasuk perasaan yang malu, mereka takut dinilai dan juga kurang keyakinan diri serta kurang rasa ingin terhadap perubahan. Ahli-ahli mungkin tidak suka untuk berkongsi kerana mereka bimbang akan dikritik, mereka mungkin
bimbang tidak akan diterima oleh ahli-ahli yang lain. Contohnya, seorang pelajar ini mungkin memilih untuk mendiamkan diri kerana dia takut rasanya diketahui oleh orang lain. Halangan ini boleh mengurangkan keterbukaan dan juga menjelaskan keberkesanan kaunseling. Maaf. Kita boleh tengok halangan psikologikal ini. Perasaan yang malu kita boleh tengok. Jika seseorang ahli ini dia adalah sangat malu dan mungkin dia tidak rasa yakin untuk menyatakan masalah yang dihadapinya, ataupun dia berasa sangat takut kerana mungkin masalahnya agak personal, ataupun dia takut masalah itu mungkin akan diejek oleh rakan-rakan lain, seperti jika dia kata bahawa akademiknya ada masalah, dia mempunyai masalah dalam menguruskan masa, lalu dia takut, dia bimbang tentang ahli-ahli lain mungkin bagi tahu, oh, kamu tidak pandai mengurus masa, jadi kamu adalah seorang yang lemah. Jadi ini merupakan satu halangan psikologikal antara semua ahli, dan kita boleh tengok halangan psikologikal ini bukan hanya dalam seseorang. Mungkin setiap ahli juga mempunyai halangan psikologikal tersendiri. Jadi setiap ahli ini perlulah berusaha untuk menangani sendiri, ataupun kaunselor perlu menolong klien ataupun ahli kelompok untuk menangani masalah ini supaya mereka dapat menyatakan masalah mereka dengan lebih yakin dan juga meningkatkan keberkesanan dalam mencari jalan penyelesaian tentang masalah mereka. Seterusnya adalah halangan sosial. Halangan sosial ini pula melibatkan perbezaan latar belakang seperti budaya, status sosial dan juga pengalaman hidup antara ahli-ahli kelompok. Perbezaan ini boleh menyebabkan salah faham dan juga konflik antara ahli kelompok. Contohnya, perbezaan pandangan ataupun nilai boleh menyebabkan ahli tidak bersetuju antara satu sama lain, seterusnya menjejaskan interaksi dalam kelompok. Kita boleh tengok salah satu contoh yang lain, iaitu status sosial ataupun pengalaman hidup antara seorang ahli daripada bandar dan seorang ahli pula daripada luar bandar. Masalah yang dia bincangkan ataupun masalah yang disebut dalam kaunseling kelompok ini boleh dikatakan sebagai halangan dalam mendapatkan pendidikan yang setara. Seperti yang kita tahu, konflik ataupun perbezaan antara bandar dan juga luar bandar masih sangat besar hingga masa kini. Contohnya, orang yang ataupun ahli yang berada di luar bandar, mungkin mereka kurang berpeluang untuk mendapatkan pendidikan yang bagus, manakala ahli daripada bandar mungkin dapat pendidikan yang bagus kerana terdapat sekolah yang sangat bagus dan juga menyediakan infrastruktur yang lengkap. Apabila sesi dijalankan, murid daripada bandar mungkinlah dia akan menghakimi tentang murid luar bandar ini kerana dia tidak pernah mengalami perasaan dan juga hidup luar bandar. Jadi mungkin pandangannya juga akan berbeza dan ini akan menyebabkan konflik dan juga jejaskan interaksi dalam kelompok. Halangan terakhir kita boleh tengok adalah halangan persekitaran seperti kekangan masa, gangguan luar serta kekurangan kemudahan ataupun infrastruktur yang lengkap. Faktor-faktor ini boleh menjejaskan kelancaran sesi dan juga mengurangkan keberkesanan kaunseling kelompok. Contohnya, masa yang terlalu singkat mungkin tidak mencukupi untuk ahli berkongsi secara mendalam. Seperti yang kita boleh tahu, kaunseling kelompok biasanya dijalankan secara 45 minit ataupun 1 jam. Tetapi, apabila pada suatu hari, kaunselor ataupun ahli kelompok mempunyai hanya masa 10 minit ataupun setengah jam, ini akan menyebabkan sesi kaunseling ini kurang berkesan dan juga masalah yang boleh dibincangkan adalah sangat sedikit. Kemudian, kita sudah mengenal pasti halangan-halangan tersebut, iaitu 4 halangan tadi. Jadi kini tiba masanya untuk kita tengok apakah cara untuk mengatasi halangan kaunseling kelompok ini.
Okey, yang pertama adalah halangan fizikal. Jadi, untuk halangan ini, kaunselor harus memastikan persekitaran sesi adalah sangat selesa, sangat tenang dan juga sesuai untuk menjalankan sesi. Ini termasuk menjalankan sesi kaunseling kelompok dalam ruang yang bebas daripada gangguan bunyi, mempunyai pencahayaan yang sangat baik serta susunan tempat duduk yang membolehkan semua ahli berkongsi dan berinteraksi dengan senang. Persekitaran fizikal yang baik dapat membantu meningkatkan fokus dan juga keselesaan ahli sepanjang sesi. Kedua, bagi halangan psikologikal seperti perasaan malu, takut dinilai dan kurang keyakinan diri antara ahli, kaunselor boleh menggunakan teknik ice breaking pada peringkat awal untuk membina keselesaan dalam kalangan ahli. Dan juga kaunselor perlu mewujudkan suasana yang sangat menyokong dan tidak menghakimi antara ahli-ahli supaya semua ahli ini berasa selamat untuk berkongsi masalah antara satu sama lain. Sokongan emosi yang berterusan ini juga dapat membantu meningkatkan keyakinan ahli untuk berterlibat secara aktif. Kemudian adalah halangan sosial seperti perbezaan budaya dan konflik antara ahli, iaitu kaunselor perlu menekankan nilai saling menghormati dan penerimaan terhadap kepelbagaian antara ahli-ahli kelompok. Kaunselor juga perlu bijak mengurus konflik yang berlaku agar tidak menjejaskan hubungan dalam kelompok. Kaunselor juga boleh menggalakkan komunikasi secara terbuka supaya ahli-ahli kelompok dapat memahami perspektif dan pandangan antara satu sama lain walaupun mereka mungkin berbeza budaya, berbeza latar belakang dan berbeza kehidupan pengalaman mereka. Akhir sekali adalah halangan persekitaran seperti kekangan masa dan juga gangguan luar. Kaunselor perlu merancang sesi kaunseling kelompok ini dengan lebih sistematik dalam mengurus masa secara berkesan. Selain itu, sokongan daripada pihak organisasi ataupun sekolah juga penting bagi memastikan sesi dapat dijalankan tanpa gangguan. Jadi, kita boleh tengok. Kesimpulannya, setiap jenis halangan memerlukan pendekatan ataupun cara yang berbeza untuk diatasi. Dengan strategi yang sesuai, kaunseling kelompok dapat dijalankan dengan lebih efektif dan juga memberi manfaat kepada semua ahli. Di samping itu, kita boleh tengok tentang keberkesanan dan juga halangan, iaitu perbandingan antara kedua-dua ini. Faktor keberkesanan dan juga halangan dalam kaunseling kelompok mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi terhadap sesi kaunseling ini. Faktor keberkesanan seperti keterbukaan, sokongan emosi dan pelibatan aktif ahli mampu meningkatkan dinamik hubungan dalam kelompok serta mewujudkan suasana yang sangat selesa kondusif untuk perubahan diri. Sebaliknya, halangan seperti ketakutan untuk berkongsi, konflik antara ahli dan gangguan persekitaran boleh menjejaskan interaksi serta mengurangkan keberkesanan proses kaunseling. Oleh itu, keseimbangan antara pengukuhan faktor positif dan pengurusan halangan adalah sangat penting bagi memastikan sesi kaunseling kelompok mencapai matlamat yang diharapkan. Antara cadangan yang kita boleh lihat untuk tingkatkan keberkesanan kaunseling kelompok ialah mewujudkan persekitaran yang selamat dan kondusif, menggunakan teknik ice breaking serta menetapkan peraturan yang jelas. Kaunselor juga perlu sentiasa meningkatkan kemahiran profesional diri sendiri supaya ahli kelompok juga dapat menjalankan sesi secara lebih berkesan dan masalah mereka dapat diatasi dengan lebih baik. Secara keseluruhannya, kaunseling kelompok ini adalah satu pendekatan yang sangat berkesan dalam membantu individu dalam menangani isu emosi dan sosial mereka. Keberkesanan pendekatan ini boleh dipengaruhi oleh faktor seperti persekitaran yang kondusif, interaksi yang positif antara ahli, serta kemahiran kaunselor dalam mengendalikan sesi. Walau bagaimanapun terhadap pelbagai kehalangan yang boleh menjejaskan keberkesanan kelompok,
sekiranya tidak ditangani dengan baik. Oleh itu, peranan kaunselor adalah sangat penting dalam memastikan setiap sesi berjalan secara terancang, sistematik dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Dengan pengurusan yang baik, kaunseling kelompok mampu memberikan impak yang baik dan juga ketara terhadap perkembangan individu. Dengan pendekatan yang sistematik dan kemahiran kaunselor yang tinggi ini, kaunseling kelompok mampu memberikan impak yang positif kepada perkembangan individu. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian tentang faktor keberkesanan dan juga halangan dalam kaunseling kelompok daripada saya. Terima kasih.